ataupun tanah tak sesuai dengan dia, tu yang pokok yang jadi masalah. Jadi masalah. Sebab tu kadang-kadang kan orang dia lebih minat beli pokok. Pokok cantik ke, pokok banyak berbuah ke, pokok semua beli. Tapi maintenance untuk pokok jarang orang nak kisah sangat. Betul tak cakap saya? Tak ada orang beli baja dulu. Biasanya orang boleh buat bunga dulu sebelum baja. Lepas tu baru beli baja. Biasa gitulah. Sebab tu kadang-kadang bila dah tanam pokok, dah lama-lama baru kita teringat pokok kita tak berbunga ataupun pokok buah kita tak berbuah, baru kita teringat nak cari baja. Kalau tidak, kita tak ada standby baja. Sebab apa? Terpesona dengan kecantikan pokok. Ini jenis macam nak kata dia bunga macam bunga lah yang kuning kan. Tak, tapi yang ni merah.